Wajib tak kita bohong? Kalau katanya pernah tak buat dosa? Contoh suami tanya, pernah tak buat dosa, maksiat? Jawabnya tak wajib cerita. Ada satu hadis Nabi kata, barang siapa yang melakukan dosa pada waktu malam, siangnya dia cerita ke orang, Allah tak ampun dosa dia. Sebab tu jangan cerita ke orang. Jangan cerita ke orang. Termasuk lebih-lebih lagi kalau orang yang sudah berumah tangga. Kerana penceritaan itu, kejujuran itu kadang-kadang membawa kebinasaan. Nah, dia ada benda tak boleh jujur. Kalau orang curi, dia tanya anak. Ayah dia orang kaya, dia tanya anak dia, rumahmu ada peti besi tak? Ada? Kalau nak kata tak ada, tak baik, tipu. Dia tahu dah kata bapak curi. Nah, dia letak kat ada peti besi. Dah baik tipu, jangan tipu. Di situ dia ulama mengharuskan berbohong. Kenapa? Kerana menolak mafsadah, kebinasaan. Faham lagi? Jangan cakap benar. Nah, ada benda kena cakap tipu. Faham? Ada benda kena pelawak. Tentera kafir, tentera musuh Islam nak serang negara Islam, nak ngalahkan tentera Islam, ditanya orang Islam kat mana depo peluru, tempat simpan peluru tentera Islam. Boleh tak kita cakap benar? Tak boleh, haram. Kenapa? Menyebabkan tewasnya tentera Islam. Wajib cakap bohong. Oh, Kak Nung tunjuk atas bukit. Dia pun tembok bukit tu. Jadi suami tanya, nak tanya pernah tak berzina? Masa dululah, masa bujang-bujang. Isteri tak wajib khabar. Isteri kata, apa tak je buat benda gitu. Cukup kan? Sebab kalau cerita yang betul, ada suami yang okey, tapi ada suami tak boleh. Dia membawa kepada hilang kasih sayang atau jadi retak perhubungan. Tak. Isteri jenis benda pernah kan, tapi tak banyak lah. 3,000 kali kot kan. Dok jeng tu lelaki lengung Allah. Pada tu dia tahu hati. Faham tak ke? Mangsanya nanti anak-anak. Nampak? Bila kita berkahwin, hidup baru. Kita nak mengadu jahat kita, dosa kita, mengadu kepada orang yang menyimpang rahsia. Siapa? Allah. Allah suka khabar ke dia. Huduh lagu mana pun khabar ke dia. Dia suka dengar. Kita duduk ngadu ke dia banyaknya waktu.